Datang lagi guys, sebuah hebat yang power daripada Lenovo. Okey, yang ni Lenovo ThinkPlus LivePod LP6. Jom kita test. Untuk model LP sebelum ni aku dah pernah test, semua kualiti bunyi dia padu. So kita tengok LP6 pula guys. Okey, dia dah datang seketul terus macam ni, senang. Ui, tengok design dia cantik guys, seriously. Uish, ni mesti ada lampu kat sini. Nampak? Oh, ada lampu. Bawah dia tak ada apa. Oh, belakang dia tempat charge pakai type C guys. Dan korang boleh tengok finishing dia. Dan menarik dia punya design dia. Dan jom kita tengok hebat dia. Ni touch sensor dia dekat sini guys. Mic dia ada dekat bahagian bawah. Dan dia jenis yang ada getah untuk noise cancellation. Okey, kat bahagian dalam ni macam biasalah dia akan bagi getah lebih, kabel type C dan satu user manual. Okey guys, bila getah dia masuk ke dalam lubang telinga kita, dia ada effect noise cancellation tapi tak banyak. Dia sikit je. Okey, so jom kita play lagu. Wow, sound intensity dia kuat dan quality bass dia, memang mantap. Ini memang heavy bass guys. Okey, full volume memang kuat. Suara aku sendiri dia memang tenggelam. Dan kualiti low range dia, bass dia memang padu guys. Aku juga dah test dia punya mid range dan juga high range pun memang sedap guys untuk model ni. So sama macam model LP yang lain, kualiti muzik dia memang sedap. Dan apa yang mengejutkan, ada gaming mode guys. LP lain aku tak jumpa lagi ada gaming mode, tapi yang ni ada gaming mode. Macam mana nak buat? Tekan judul saat, dia akan tukar kepada gaming mode. So setelah aku dah test dia punya latency untuk gaming mode 50 millisecond je guys. Sangat-sangat rendah untuk main game. Okey, kita dah pun test dia punya mic. Korang boleh tengok sendiri mic profile di sini. Masa dia ada dekat telinga ni, dia sebenarnya jelas kita punya suara tapi dia jauh sikit. Itu je lah kekurangan dia, dia tak crispy. Sekarang kita sedang test mic daripada Lenovo LP6. Dia sekarang berada. Tapi aku rasa dengan sound quality ni untuk nak buat bercakap dah memang tak ada masalah. Orang dah boleh dengar korang bercakap. Okay guys, so untuk model ni bagi aku memang lengkap untuk buat dengar lagu, main game dan juga buat call, semua padu. Dengar lagu, kualiti bunyi padu, gaming pun padu latency dia, dan mic dia pun jelas walaupun dia dengar jauh sikit, dia tak betul-betul crispy tapi dah cukup okey kalau nak buat call. So guys, siapa yang berminat model ni, cantik design dia, boleh dapatkan dekat beg kuning.